Lepas tu bila aku cakap tak nak wax, basuh biasa je, terus muka kerek kan. So sekarang aku boleh bawa basuh kereta nak raya kan. Tapi masalah tukang basuh kereta ni, aku nak basuh biasa, dia tak habis-habis offer nak wax. Basuh biasa RM10, shampoo wax RM25. Lepas tu bila aku cakap tak nak wax, basuh biasa je, terus muka kerek kan. Asal padahal aku memang tak nak wax. Sebab wax dekat car wash ni tak tahan lama pun, sekejap je. Salah aku kan, mungkin dia penat puasa kot. Tapi bukan tu aku nak ceritakan. Menjawab masalah abang tu, saya pakai ni bang. Ini alat untuk record POV pakai phone. Kotak dia macam ni. Yang ni brand daripada KNF Concept. Yang ni solid sikit, batang dia halus je tapi lembut silikon. Dia ada lock kat sini. Buka. Belakang ni ada macam spring lah. Sedap pakai lah, bila kena kat dada tak sakit. So pakai macam ni. Kalau nak lagi stabil, ada bagi tali. So lagi stabil, aku tak pakai tali pun. Yang paling best function dia ni, benda ni magnet. Kalau kau tak ada magnet pun, dia bagi magnet. Kalau kau tak nak pakai magnet pun, dia boleh buka macam ni, boleh letak phone macam ni. Phone biasa. Nampak kuat kan? Tapi pakai magnet lagi mudah. Letak macam ni, dia record POV. Senang, mudah pakai ni. Harga berbaloi, mungkin mahal sikit tapi benda ni investment berbaloi untuk kasih konten kereta. So kalau pakai magnetic holder ni macam ni lah view POV dalam kereta. Letak kat dada je senang. Tak payah nak pegang phone, boleh cakap-cakap. Jadi macam abang Mr. POV tu. Kalau kau dah ada phone, tak payah pun beli kamera kecil tu. Pakai benda ni yang mudah jimat. Kalau beli kamera kecil tu pun kan kau tak pakai, membazir, dia simpan kan. Pakai ni senang, record POV macam ni. Ni siap boleh pusing-pusing lagi macam ni. Harga berbaloi sesuai untuk konten kereta ke, nak buat video-video POV macam abang Mr. POV tu, pakai benda ni. Harga murah, link kat bawah.